Next time. Alah. Okey, Mat. Okey, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua orang. Hari ini saya datang sini ke Kuala Lumpur ni untuk perjumpaan ada persidangan 153 Melayu Bersatu. Anda kena ingat tanah adalah kuasa dan sekarang kita sedang melihat dengan depan mata banyak tanah sedang dirampas dan ramai orang Melayu sedang merempat. Kalau kita biarkan seperti ini, semua orang akan berempat. Pada pandangan saya, payung Melayu itu paling besar, itulah saya kena berjuangkan payung Melayu, sebab payung Melayu di dalam tu kami ada, bukan Melayu semua ada dalam tu. Kalau payung Melayu bocor, manalah kami nak pergi. Jadi kamu tidak melihat payung besar Melayu ni sebagai satu ancaman kepada bangsa lain? Saya bersama orang Melayu dah lama Saya tahu macam mana nilai-nilai murni orang Melayu ada. Yang penting budi bicara, dan mereka ada peri kemanusiaan yang sangat tinggi. So mereka, kalau kita bersama mereka tak akan bagi kita hidup merempat lah. So, kita akan hidup. Saya punya ideologi satu saja. Kita semua keluarga satu Malaysia. Bagaimana kalau saya boleh katakan keluarga satu Malaysia, saya berdiam diri melihat orang Melayu berpecah belah dan tanah mereka, kuasa mereka sedang ditindas. Saya tak akan biarkan itu. Dan hari ini kehadiran saya telah menunjukkan, telah buktikan saya akan bersama orang Melayu berjuang untuk hak mereka. Saya hormati perlembagaan. Sebagai warga Malaysia, kita mesti ikut perlembagaan Malaysia, dan 153 saya hormat, saya akan berjuangkan bersama dengan orang Melayu. Itu saja. Alright. Thank you.